perlawanan antara adik dan abang, Razik dan juga Rafizi. Ya, mari kita tengok. Siapa dulu? Okey, mari kita tengok. Oh, sungguh kaya padu sekali. Kita tengok penumbuk dia. Oh, 5,700. Oh, 6. Penumbuk yang terbaik. Kita tengok Razik pula, adik dia. Wow, tumbukan dia agak padu sekali. Kita tengok lapak pada perlawanan abang dia. Bagaimana? Pula abang yang menang. Adik kalah. Okey, mari kita saksikan perlawanan si Gege dan juga si Gempal. Okey. Ni si Gempal dan si Gege. Mulakan dengan si Gege dulu. 2 dan 3. God, tinggi daripada aku. Okey. Si Gempal pula. Lampu juga sama. Pemenangnya si Gege.